Sekarang ni dah bermacam-macam dah kes kecurian yang kita tengoklah di sekeliling kita, terutamanya kes kecurian di kalangan perempuan, and dia boleh berlaku di mana-mana, tak kisahlah di rumah, di mall. Okay, perempuan kan suka pergi shopping kan, tapi kes kecurian ni selalu berlaku. So hari ini Kola akan nak kongsikan tips untuk menjaga barang-barang korang lah, sebab kaum wanita ni kan lemah kan, senang je orang nak tipu. Kadang-kadang tu yang mencuri tu perempuan sendiri. Okay. Kalau korang nak dengarkan calling hari ni, korang boleh dengarkan kami di website www.mycampusradio.com, ataupun korang boleh dengarkan calling di melalui FB. Korang search je My Campus Carak Radio. Lepas tu korang boleh tekan listen here. Okay. Mengenai topik ni, kalau korang nak dengar lebih lanjut lagi tentang apa yang Colin nak share, korang kena stay tune dengan Colin hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Jangan lupa dengarkan Colin di website www.mycampusradio.com. Okey, berbalik kepada topik kita hari ni, iaitu mengenai keselamatan. Yang ni terutamanya kepada kaum perempuan lah. Kalau lelaki, benda ni mungkin berlaku, tapi jarang lah kita dengar macam lelaki kena curi. Bukan lelaki tu kena curi, macam kes kecurian berlaku di kalangan lelaki. Okay, first Colin nak cerita lah kes sebagai bukti lah, kata orang tu kan. Tak adalah Colin dia cakap omong kosong, kata orang tu. Kepada korang perempuan yang di luar sana, kalau korang nak try baju ke, try kasut ke, sebab yelah dekat Shopee Mall ni macam-macam kan orang jual, and kita bila kita dah leka tu, kita dah tak, macam kita tak fikir handbag kita. So tu ada satu kes tu yang Colin pernah tengok lah dekat FB lah benda ni, di mana seorang perempuan ni dia tengah leka mencuba kasut. Dia nak try lah kasut kan. Lepas tu biasalah kita kan, bila kita try barang ke handbag, kita akan letak kat tepi tu. Ada satu customer ni perempuan juga, tahu tak apa dia buat kat customer yang tengah leka nak try kasut tu? Dia telah menukar handbag perempuan tadi tu, sebab dekat situ pun ada jual beg juga, and at the same time beg perempuan ni warna putih. Lepas tu dia ambil beg yang ada, yang memang sedia ada untuk dijual kat situ tu, dia tukar. And perempuan satu ni dia tak menyedari. Itulah salah satu kes. Satu lagi, kalau korang tengah berbaris ke nak bayar dekat kaunter tu kan, ada juga kes di mana pencuri ni dia tak kisahlah ada orang ramai kat belakang dia ke kat depan dia ke, kalau dia nak curi, dia pantas, dia melakukan benda ni dengan pantas. Kiranya dia memang profesional lah. Itu adalah dua kes yang Colin dah tengok dekat FB. Kadang-kadang FB ni tak adalah bohong. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi tentang macam mana cara nak korang nak tahu tips lah keselamatan di mall ataupun di mana-mana lah. Benda ni adalah berguna untuk kita di mana-mana lah, dia tak semestinya di mall. Korang kena stay tune dengan Colin hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Masih lagi bersama dengan Colin di My Campus AM. Okay, cerita pasal tips. Jadi Colin dah janji kan nak share tips lah dengan korang. Mungkin nampak macam biasa je, tapi benda ni penting. Okay, kita kan perempuan, kita suka bawa handbag, tapi kita cara nak bawa bag tu macam kita suka-suka kita je lah. Means kita macam tak care sangat dekat bag kita. So hari ni Colin akan macam beri tips lah, macam mana cara nak guna ataupun nak bawa beg cara selamat. Okay, beg dia ada macam-macam jenis kan. Dia macam ada zip yang terbuka, bukan zip tu terbuka, macam dia tak ada lock lah. Kepada korang yang ada beg yang macam ni, korang kena hati-hati. Korang kena letak bahagian zip tu dekat hadapan korang, supaya orang lain ataupun pencuri tu dia tak dapat nak buka beg kita sesuka hati lah.
Satu lagi, kita ni suka juga macam kalau kita pergi food court ke atau pergi mana-mana kan, kita ada bawa bag shopping kita tu, macam barang-barang yang kita shopping tu macam kita letak kat bawah meja lah, apalah. So lepas ni korang jangan buat macam tu untuk mengelakkan kes kecurian. Sebab apa? Bukan sebab apa, sekarang korang nak suggest lah macam mana korang nak simpan barang yang korang dah shopping tu. Yang pertama, korang boleh letak kalau korang shopping dengan kawan, korang letak beg-beg shopping korang tu di tengah-tengah, supaya orang tak boleh lah ambil kesempatan ataupun tak adalah panjang tangan sangat nak curi, sebab dua-dua boleh jaga. Okay, itu dia tips kita yang pertama yang Colin nak share. Okay, kalau korang nak tahu lagi tips yang kedua, korang kena stay tune dengan Colin hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.